nyokong aku. Apa kau buat nih? Saya cucikan, Mak. Kainnya? Itu, kain itu pun dah bersih. Barang yang suci ini sudah jadi najis karena dipegang oleh tangan kau. Hukumnya barang yang najis ini tak boleh dibawa sembahyang. Ani? Ya, Mance. Ambil ini. Cuci. Apa nih? Tidak disimpan, Mance. Simpan, cuci, biar hilang najisnya. Baik. Mak, kesucian sembahyang terletak pada hati dan pada iman, Mak. Biadab kurang ajar. Kau pandai nak menyindir aku? Marah dengan membabi buta. Bukanlah itu sifat orang yang takwa. Saya hormat dan muliakan Mak. Mak sembahyang 5 waktu sehari. Tapi, tahukah Mak arti sembahyang yang sebenar? Mak baca Quran setiap hari. Tapi, adakah Mak tahu arti ayat-ayat itu dan mengamalkan ajaran Islam, ha? Anak kurang ajar. Kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Pergi. Tidak. Mak tidak dapat menghalau saya. Saya tidak akan keluar dari rumah ini. Ini rumah suami saya. Saya mengawini Tuhan untuk bahagia dunia dan akhirat. Saya tidak akan meninggalkannya.